Tapi kalau terlopeh satu dua tu baik faham lah ya. Jadi bila kita berada dengan ceramah ni kan, bila ada penceramah tu dia cakap, biasanya tak ada benda-benda tak elok lah, benda baik. Bila kita dengar benda-benda baik tu, kita pun betul lah kata penceramah ni. Dalam hati kita, iyalah, aku ni banyak salah. Kadang kita cakap benda tu dalam hati, keluar pada masjid buat perangai balik kan? Tapi masuk dalam masjid dengar balik semula, betul lah apa yang diberitahu tu. Allahu Akbar, banyak dosa aku, tak nak aku ulang balik. Keluar pada masjid buat perangai ni, macam itulah dia ulang-ulang. Tapi sebab itu Hanzalah sahabat Nabi bertanya kepada Sayyidina Abu Bakar, dia kata, kalau macam mana cara nak ngelakkan kami ni leka dan lalai dengan dunia. Sebab waktu kami bersama dengan Rasulullah cerita pasal syurga, terbayang syurga. Cerita pasal neraka, terbayang terus neraka. Tetapi bila jauh pada Rasulullah, kami mula leka. Leka dengan anak, isteri, suami, keluarga, leka dengan dunia, harta. Jadi macam mana tu? Jadi akhirnya bila sampai kepada Nabi, Nabi beritahu, perbanyakkanlah menyertai halaqah zikrullah, majlis-majlis mengingati Allah. Itu sebabnya kalau majlis ilmu ni memang kena datang. Tak kira lah siapa penceramah. Saya tak boleh tolak ceramah kat masjid ni, sebab saya difahamkan memang jemaah subuhnya memang macam ni lah ramainya. Tu macam terkesima, tu macam terperanjat itu kan. Itu sebab saya tak boleh tolak kan. Syukur alhamdulillah, mudah-mudahan. Sebab kita tahu puak-puak Yahudi ni, dia boleh letakkan standard KPI, dia tak takut dengan ancaman Islam ni sikit pun tak takut. Selagi mana jemaah subuh di masjid tak sampai 3 saf, dia orang tak takut. Dia bukan letak selagi subuh tak penuh, 3 saf dia letak. Berani tak berani dia letak. Jadi alhamdulillah dipahamkan kat masjid ni dia dalam kategori yang lebih daripada 3 saf. Dia memang biasa macam ni. Kebanyakan di bandar-bandar pun dah tak ada masalah. Sekarang ni yang masalah di kawasan kampung, sebab bukan orang tak datang, orang memang dah tak ada. Tapi kita ni azam kita jangan tengok kau tak pergi, dia tak pergi, tak tengok diri kita.